Jom kita makan makanan yang Bella beli dekat Kunming China baru ni. Ini adalah flower cake. Ni halai nak. Ni dia punya chop ni. Ni macam tanda halai dia. Nampak ni? Halal. Ini rupa dia nampak. Macam tu. Ni dekat bahagian dalam. Dia ada bunga kat dalam. Bau bunga, bau wangi. Macam perfume. Bismillahirrahmanirrahim. Macam apa punya perfume pun ada juga. Bella rasa macam wangi satu mulut Bella. Rasa bunga. Apa boleh bayang tak bunga ros rasa macam mana? Sedap. Boleh lah. Next, Bella ada beli kek mochi. Masa Bella pergi kat kedai ni hari tu, dekat dalam dia ada banyak gila flavor. Yang Bella beli satu bunga, satu blueberry. Sebab dia ada mochi kat dalam. So ni nampak pun nampak macam flower. Kita cuba tengok. Bismillah. Flower. Dia punya tekstur tu buatkan dia rasa sedap. Next. Bella rasa ni flavor lain sebab tulisan dia tak sama. Pandai aku. Okay, ni blueberry. Dia ada jam blueberry kat dalam. Ni katanya viral weh. Nama dia latiau-latiau ke apa benda tak tahu lah. Bella takut. Saatlah Bella makan benda lain boleh dah. Bella makan hak ni lah. Yang ni memang boleh makan terus tambah. Jom kita buka satu-satu. Yang ni dia ada gamak jagung. Sedap kan? Dia ada rasa jagung tu. Next yang kali hijau. Macam tu. Oh, bulu hang. Biasa je nyah. Chicken sausage. Bismillah. Ini okey. Ni Bella pun tak tahu apa dia. Dia bola ada. Tak tahu. Ni yang kecil-kecil. Weh. Ni paling sedap. Semua ni paling sedap. Weh. Masuk bilang.